Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biorish, perjuangan sehat kaya bersama. Go, go, go. 148. Okey, hari ini aku nak kongsikan pada korang semua apa yang ditawarkan oleh Biorish. Okey, logo ni ialah menunjukkan logo Biorish di tengah dan menunjukkan juga tujuan Biorish ditubuhkan. Yang pertama, Biorish ditubuhkan ialah untuk semua orang ramai jadi sihat dan juga jadi kaya bersama. That's why kita punya slogan Biorish, perjuangan sehat kaya bersama. Maknanya apa dia? Kita hendak memerangi penyakit dan juga kita hendak memerangi kemiskinan. Okey, dengan menggunakan gula O 148. Ada maksud dekat situ, nanti aku akan terangkan. Okey, baik. Inilah tujuan penting mengapa Biorish ditubuhkan, iaitu kita hendak memerangi kemiskinan. Kemiskinan ni adalah musuh kepada setiap manusia dekat planet ni. Tidak kira bangsa, agama, negara, tak kira itu semua. Itu adalah kemiskinan ni adalah musuh kita bersama. Okey. Dan seterusnya apa dia musuh kita bersama? Iaitu penyakit. Semua orang nak hidup sihat. Kalau duit banyak tapi miskin kesihatan, tidak ada maknanya. Apa yang kita nak apa dia? Kaya kesihatan, kaya wang. Sebagaimana yang digariskan oleh perjuangan di Biorish. Dan kita tahu bapa kepada segala penyakit. Ibu bapa kepada segala penyakit ialah gula pasir. Gula pasir ni dia akan menyebabkan bencana macam ni lah. Strok otak, diabetik, buah pinggang masalah, jantung, darah tinggi, kanser. Semuanya ada kaitan dengan gula pasir. Dan sekarang alhamdulillah Biorish satu-satunya di muka bumi ini yang telah mencipta gula O pengganti gula pasir. Harga dia berapa? Secawan cuma 3 sen sahaja. Cukup murah. Dan yang paling penting, dia bebas daripada risiko pelbagai jenis penyakit. Okey. Siapa yang kata gula pasir ni tidak baik? Ini memang dah tahu umum World Health Organization, WHO pun mengkategorikannya gula pasir ini sangat bahaya jika diambil secara berlebihan. Ada yang mengklaim gula pasir ini sebagai apa dia? White poison, racun putih. Okey. So, gula pasir kaya dengan pelbagai jenis penyakit. Jadi kita nak kempen tukar gula pasir kepada gula O supaya kita hidup sihat. Gula O 148 kaya dengan kesihatan. Okey. Ini antara fakta yang di Malaysia. Kita cerita kat Malaysia dahulu Kalau kita lihat penduduk Malaysia ni, 3.4 juta penduduk Malaysia pengidap kencing manis ataupun diabetik. Maksudnya 10%. Dan kita adalah nombor 8 dekat dunia yang paling tinggi penggunaan gula pasir ini. Dan dianggarkan setiap rakyat Malaysia ni menggunakan gula pasir sebanyak 26 sudu gula. Mana taknya Jadi fakta lain juga menunjukkan 4 daripada 5 orang pengidap kencing manis ni dia akan menghadapi masalah serangan jantung, punca kematian dia. Ulang balik Kalau ada 10 orang pengidap kencing manis, 8 orang, 80%, 8 orang biasanya mati disebabkan oleh masalah jantung akibat side effect daripada kencing manis. Itu dia. Itu yang masalah besar sekarang ni. Antara punca banyak mati, jantung bermasalah. Yang paling ramai ialah orang yang tidak diabetik. So ini statistik. Dan kenaikan sehingga 80%. 10 tahun terkini kajian menunjukkan pandemik masalah kesihatan terutamanya kencing manis ini naik sebanyak
80% disebabkan oleh apa? Gula pasir. Okey, ini antara doktor-doktor ya yang menggelar gula pasir itu sebagai white poison ya. Macam Dr. Profesor Robert Lustig, Dr. William Haas, ada ramai lagi lah pakar-pakar ya. Ada sama ada dari barat, timur, selatan, utara, semua tahu ya, gula pasir adalah mak bapak kepada segala jenis penyakit. Ini antara doktor-doktor yang popular lah. Okey. Dan kalau kita lihat ya, industri gula ni sebenarnya sangat besar. Ya, di Malaysia penduduk dia lebih kurang sekarang ni 32 hingga 34 juta lah. Ya. Di Indonesia penduduk dia lebih kurang 275 hingga 285 tak silap sekarang ni juta orang. Satu Nusantara ni kalau kita lihat fakta dia sebenarnya penggunaan gula ya, lebih kurang 1 bilion ringgit Malaysia Nusantara. Malaysia ni setiap bulan 375 juta ringgit Malaysia. Untuk apa? Untuk minuman, makanan, masakan, buat kuih, semua pakai gula. Jadi kalau kita tukar gula pasir yang punca segala penyakit ini, antara dua faktor penting mengapa gula pasir itu bahaya. Pertama, dia menyebabkan inflammation. Inflammation ni apa? Keradangan. Keradangan ni maksudnya apa? Kecederaan kecil ya, di titik-titik tertentu saluran darah kita, menyebabkan body kita ni, sistem dia akan trigger, akan menarik LDL, low density lipoprotein, melekat dekat point tu. Bila dia menumpuk, itu yang jadi masalah tu, berlakunya plak dan akan menyebabkan aliran darah kita terganggu. Itu yang rasa kebas sebagainya. Dalam kes-kes tertentu, kalau berlaku di otak, boleh menyebabkan stroke di otak, dan juga kalau di jantung boleh menyebabkan serangan jantung, stroke Dan gula pasir juga dia ada dua ya. Dia ada glukos 50%, fruktos 70%, akan menyebabkan sel darah merah kita bila dikelilingi oleh glukos, dia jadi pekat, dia jadi keras, mengakibatkan dia tidak boleh masuk ke dalam kapilari darah yang halus-halus. Kat mana paling banyak kapilari? Dekat kita punya lung ni ya, kita punya paru-paru, dekat kita punya otak, dekat saluran mata. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau mata rabun dan sebagainya, otak kita pun kadang-kadang tak berapa nak nyambung. Lupalah ya, damia, nyanyuk dan sebagainya. Itu sebenarnya ada kaitan dengan gula pasir itu tadi. Pendek cerita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni, banyak masalah kesihatan berpunca daripada gula pasir. Ya. Okey. Hari ini alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menemukan satu solusi dengan cara kita tukar ya 1% gula pasir itu kepada gula O. Dan di Biolis ini kita ada banyak produk yang lebih kurang 50 lebih, dan semua produk-produk yang ada kat Biolis ini tidak ada pun sebutir gula pasir di dalamnya, dijamin. Ya. Dan gula pasir ini dia bahaya. Kalau kita nak demo kat sini, kita boleh tunjuk. Ini demo ya. Bukti bahawa gula pasir itu sangat tidak baik. Caranya mudah aja. Kita ambil air macam ni, 2 botol. Okey. Kita minum sedikit. Minum sedikit ni maksudnya kita tuanglah sedikit ya, supaya kita boleh masukkan nanti gula untuk senang-senang kita nak pancung. Ini kandungan dia 250 ml Jadi kita buang sedikit supaya jadi dalam 200 ml macam tu. Okey. Okey, kita akan masukkan ya gula pasir ni ke dalam botol ni. Okey. Satu skop ni plus minus lebih kurang dalam 5 hingga 6 gram. Kalau ikut fakta biasa orang pakai lebih kurang dalam 12 hingga 15 gram. Jadi kalau kita masukkan ni sebenarnya lebih kurang 3 sudu lah lebih kurang 3 ni. Tengok ya, aku masukkan sekarang. 1 2 3. Okey, 3 ni plus minus di antara 12 hingga 15. Kita kata 15 gram lah. Kita goncang. Okey, kita goncang sampai dia cair. Kau goncang ni sampai dia betul-betul cair. Okey. Dan juga yang satu lagi ni, kita spray dengan gula O, blocker atau kau panggil goblok ni. Kita spray sekali je.
Macam tu. Okey, dan kita goncang. Ini kalau kau minum sekali spray macam ni tadi, manis amat sangat. Dia kalau nak bagus sama ada 2 botol atau 3 botol tadi dah cukup manis dah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buktikan bahawa gula O ni dia punya kalori dia rendah. Tidak ada gula lah. Jadi ini ialah alat Brix untuk baca berapa banyak peratusan gula di dalam air berkenaan. Macam kita dah cuba tadi. Okay, sekarang ni aku mula-mula aku ambil yang ni dulu. Okey, letak kat sini. Tunjuk ni, nampak sikit. Ni sudu tak apa, kita ambil. Sekarang ni kita tekan ni on. Nampak Kita tekan on dan kita letakkan ini gula yang kita spray dengan gula O tadi, gula O blocker. Kita ambil sikit macam tu, lebih kurang lah. Ini pun dah banyak dah ni. Kita ambil, letak. Okey. Dan kita tekan ni, measure. Jadi dia akan memberikan bacaan. Okey. Kosong, nampak? 0%. Maknanya gula O ni dia tidak ada Brix, dia tidak ada gula pasir. Ni nak bagi tahu. Dan sekarang ni kita masukkan ini, kita buang Okey, sekarang ni kita masukkan pula. Okey, kita masukkan pula ni gula pasir tadi. Kita dah goncang. Kita ambil sikit. Ni korang semua boleh tunjukkan kat orang ramai supaya dia nampak betul lah. Okey, kita masukkan Ini tak boleh tipu ni bukti saintifik. Lepas tu kita ukur, measure sini. Dia akan kira berapa. Nah kau 9.3%. Dekat-dekat 10%. Ini membuktikan secara jelas yang gula pasir ni tadi, peratusan gula dalam ni lebih kurang 9.3 hingga 10% plus minus. Manakala gula O ni tadi yang kita spray ni, gula O blocker ni, ataupun kita gunakan ini pun boleh juga, ataupun kita gunakan yang powder dan sebagainya, kosong kandungan gula pasir dekat dalam, tak ada gula pasir. Jadi daripada ujian simple ni, kita check dia Brix, so kita boleh tahulah yang produk kita ni memang dalamnya tidak ada gula pasir. Tapi kalau ikut saintifik, kalau kita ambil gula pasir ni ataupun bacaan tu tadi, kita check pakai Brix ni, ataupun di bawah 1%, 0.1 pun masih lagi okey. Tapi ini alhamdulillah bacaannya yang kita dapat tadi memang betul-betul kosong, nol. Okey, jadi itu bukti secara saintifik yang menunjukkan gula O ini memang betul-betul tidak ada sukros ataupun gula pasir. Jadi kalau kita lihat semua produk-produk yang Biodish keluarkan ni, sebenarnya sekarang ni ada lebih daripada 50 produk. Ini di antara produk-produk yang kita buatlah di kilang kita di Biodish. Semuanya berasaskan menggunakan gula O. Tidak ada sebutir pun gula pasir dekat dalam produk-produk Biodish ni. Kita ada gula kita sendiri, itu gula O. Jadi kita buat minuman. Di sini ada kopi, ada teh, teh tarik, ada minuman berperisa, strawberry, orange, lemon tea dan juga blackcurrant. Ada macam-macam. Dan juga kita ada jus kesihatan untuk lebih segar, kembali muda dan sebagainya. Macam goyang ni. Ni goyang ni memang popular lah sekarang. Ini boleh bantu kita jadi muda, kembali muda. Orang umur 70 boleh jadi macam 30 tahun dari segi biologinya, selnya. Dan kita ada jus Datuk Kini untuk mencairkan darah, besarkan saluran darah. Kita ada black garlic bagi jantung kita bagus, kuat, dan juga salurannya cantik. Dan kita ada Go Good ni adalah untuk gout, untuk turunkan bacaan uric acid di dalam darah kita, saluran darah kita. Okey, dan juga kita ada untuk joint, untuk lutut, kita ada
tomato, white tomato diamond ni untuk putih gebu gabang. Ni. Okey, dan antioksidan dia tinggi. Dia ada glutathione, the king of antioksidan ya. Dan kita ada cerah, nak bagi mata cerah, kulit cerah. Kaya dengan lutein, keratin dan juga bilbaron ya dalam ni. Dan kita ada kolesterol 5 in 1. Antara bahagian paling penting ialah susu awal lembu yang dia punya kandungan lactocol tu 7 kali susu biasa. Dan dia akan memperbaiki kita punya immune system type G. G tu general tau Dan di dalam ni ada cendawan susu harimau yang bagus untuk orang yang ada banyak masalah sinus dan juga allergic. Ini bagus. Dan kita ada jus bali. Jus bali ni untuk apa? Untuk menurunkan bacaan kolesterol. InsyaAllah orang ambil ini dalam 2-3 minggu memang akan nampaklah penurunan LDL, low density lipoprotein. Dan juga kita ada produk-produk kehebatan untuk lelaki. Ni ada buaya besi ni. Siapa nak jadi buaya darat, buaya besi boleh try produk ni. Okay, dan kita juga ada lotion boyu untuk lelaki lah, bagi long lasting. Okay. Dan juga untuk perempuan kita ada Shiwa Coffee, kacip Fatima yang akan memperbanyakkan kandungan estrogen. Dan insyaAllah akan datang kita ada Shiwa Booster, Shiwa Booster BB nama dia. Shiwa Booster BB. BB tu apa? Untuk big breast. Itu faham-faham saudara, kasih besar. Okay, baik. Dan kita juga ada King Propolis untuk throat system kita, sistem pernafasan kita. Dan juga orang yang sesama boleh gunakan ini. Dia kaya dengan propolis di dalam. Okay. Dan juga kita ada produk-produk kecantikan luaran. Minyak rambut untuk lelaki, untuk wanita, lotus untuk sakit sengat. Ni kalau balm harimau ni, harimau berantai ni, kita rasa mengantuk ke, kita rasa sengat-sengat, sakit pinggang, bagus sapukan. Dan kita nak mandu misalnya, bila kita sapu tu, kita duduk kat kereta tu, dekat belakang ni 2 jam terasa panas. Macam dia urut-urut macam tu. Okay, dengan tengkuk kita. Okay, boleh juga letak dekat sini untuk hilangkan sesama dan juga mengantuk. Ni bagus. Okay. Dan kita juga ada yang spray untuk fragrance. Ini fragrance kita lah. Dia ada 2 satu X, satu Y, V. X untuk lelaki, V untuk perempuan. Bau dia memang superb lah, memang cun lah. Okay. Dan kita ada ni biospray ni untuk spray untuk hilangkan ngantuk, untuk segar, dan dia boleh repair juga muka kita supaya lebih cantik lah. Okay. Kalau pada panas bagus pakai ni. Yang satu lagi Bionic. Bionic ni dia sangat kuat Dia 10 kali ganda lebih kuat daripada biospray ni. Biospray ni kita boleh guna waktu panas. Yang ini elok di dalam rumah untuk repair kulit kita Okay, ini antara produk berbeza. Dan juga yang terkini kita ada BioShape Green. Sebenarnya ada tambah lagi 4 produk baru. Go Shape Lotion, Go Shape Booster untuk turun berat badan. Satu lagi Go Shape Fiber Coco rasa coklat. Dan yang satu lagi itu ialah Go Shape Mushroom Soap. Itu memang sedap lah. Jadi kita ada banyak lah produk-produk, dan insyaAllah di masa depan nanti kita ada version baru lagi. Okay, baik. Jadi produk-produk bio di sini insya-Allah kita design untuk menghindari penyakit-penyakit kronik, antara ialah penyakit jantung, saraf, darah tinggi. Ini semua sebenarnya puncanya ialah daripada gula, pasir dan juga yang lain-lain. Jadi insya-Allah dengan kita mengamalkan produk-produk bio ini, terutamanya kita tukar gula tadi, dan juga kita amalkan black garlic, jus goyang, jus datuk kinis, BCO, insya-Allah kalau kita nak cantikkan darah, saluran darah, jantung, saluran jantung, boleh gunakan produk-produk bio. Ini ada testimoni dia. Orang yang telah menggunakannya rasa lebih selesa, lebih sihat. Okay, dan juga kita ada penyakit kencing manis. Ini paling banyak lah. Kalau kencing malam tak apa, kalau kencing manis ni masalah seumur hidup. Okey, ini masalah kencing manis ni semua orang data pun menunjukkan sangat ramai yang kena masalah kencing manis. Kencing manis ni dia sebenarnya adik-beradik dengan nanti kena ada masalah buah pinggang. Buah pinggang kita akan problem, dan juga
kaki kita, tubuh kita ni ada masalah, kebanyakannya kena potong atau kena dialisis. So satu benda yang kita boleh buat, tak payah bayar, ya, benda tu kata orang kos yang pun sangat rendah, iaitu hanya kita tukar gula je lah, ya. Itu yang paling sederhana, kita tukar daripada guna gula pasir kepada gula oat. Dan juga kita boleh cuba untuk lebih sihat lagi dengan mengamalkan natokini, sebab orang kerja manis ni biasanya darah jadi pekat, dia ada masalah kepekatan darah, nanti bila darah pekat, risiko untuk blocking dan juga risiko stroke dan juga risiko kita punya jantung penat, pump darah pekat, bahaya. Jadi kita ada produk jus natokini sini untuk mencairkan darah, untuk membesarkan saluran darah. Dan juga kita ada goyang ni untuk repair kita punya setiap sel kita supaya dia jadi biologinya jadi muda lah, jadi kuat, sebab dia akan tambah kandungan mitochondria dan juga NMN, nicotinamide mononukleotide. Bila masuk dalam badan kita dia akan jadi NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide plus. Okey, dan juga ada black garlic dan juga WCO. Kita boleh amalkan lah kalau untuk kita jadi lebih sihat. Kita ada masalah penyakit kencing manis, kuat pinggang ataupun saraf. Dan untuk gout, untuk gout ni kita ada satu jus dipanggil Go Good. Go Good ni adalah yang kita design, dia ada tart cherry kat situ untuk menurunkan bacaan uric acid kita, ya. Dan juga kita ada Good Joint untuk sendi, WCO ni untuk urut dan sebagainya, ni daripada ujung rambut sampai kaki, bagus. Okey, untuk orang yang ada kolesterol ataupun masalah rabun, bila kita kolesterol banyak, saluran darah kita problem, antaranya dekat mata pun nanti akan problem. Sendi-sendi pun kita ada masalah. Jadi kita syorkan untuk turunkan kolesterol tu, amalkan jus barley. Beta glucan ni ada barley beta glucan sebenarnya. Okey. So dia akan turunkan kolesterol biasanya seawal seminggu hingga 3 minggu macam tu. Okey. Dan juga cerah ni untuk bagi mata kita cerah, dia berkait dengan lutein, carnitine dan bilbaron. Dia bagus untuk mata kita, saraf-saraf kita. Ada orang kata kau kalau lapar, ada makanan yang kau makan, tapi makanan mata dia, inilah makanan mata dia, cerah ni, jus cerah. Okey. Dan juga okey, seterusnya untuk bagi sel-sel mata kita, saraf-saraf kita ni bagus, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, boleh juga amalkan goyang. Sebab goyang ni dia fokus kepada setiap sel. Sel rambut, sel kuku, sel tubuh, sel organ, semualah. Sebab badan kita ni dari hujung rambut sampai kaki terdiri daripada 100 trilion sel. Okey. Seterusnya penyakit kulit. Ini pun sama lah. Okey, ini orang tahu lah, banyak orang sekarang ni penyakit eczema dan sebagainya. Jadi kulit ni boleh gunakan minyak kelapa darah, sapu, minum boleh, kolesterol untuk kuatkan imun sistem, dan juga dan ubat tomato kaya dengan antioksidan, dia boleh cantikkan kulit kita. Okey. Asma, batuk, pernafasan kita boleh gunakan King Propolis. Ini bagus, ya, dia boleh bunuh virus sekali. Kolesterol untuk tinggikan imun sistem dan juga sistem pernafasan, dan minyak kelapa darah bagus juga kita minum supaya kerum-kerum kita, mulut kita ni bebas daripada bakteria, kulat, virus dan juga cacing. Dalam perut pun cacing. Ini antara testimoni, ya. Okey, baik. Seterusnya macam mana nak jadi cantik, putih, gembu, gabang? Boleh amalkan produk-produk baru lah. Kat sini ada Shiwao Whitening, dan ini ialah Shiwao apa? Hydration. Yang ini ialah Shiwao Hydration, ya. Lepas kita basuh muka nak tidur tu, kita pakai itu dulu. Pakai hydration, dan selepas tu baru kita pakai Shiwao putih. Jadi insya-Allah tekstur kulit kita cantik. Dan juga boleh amalkan delima jus, goyang, lewat tomato, dan juga Shiwao coffee, ya, supaya kita punya estrogen tu jadi banyaklah. Okey. Dan insya-Allah kalau kita punya estrogen banyak, maka kulit kita akan cantiklah kalau perempuan ni. Okey. Macam mana nak kembali muda jadi muda? Ini memang semua orang nak, kan. Orang yang umur 70, 80 dia nak
biologi dia nak muda macam umur 30-an. Sebenarnya teknologi sekarang boleh dengan kita mengamalkan dua produk ni, iaitu goyang. Kita nak bagi semua sel kita itu jadi remaja, jadi kuat. Dalam ni mitokondria di dalam sel kita banyak. Contoh ini contoh satu sel ada satu mitokondria sama dengan motor kita punya speedboat ada satu motor. Tapi kalau kita nak kembali muda ni, kita nak banyakkan kita punya mitokondria. Kita nak banyakkan kandungan mitokondria. Bila kandungan mitokondria kita banyak, kita punya enjin motor banyak, jadi sel kita kuatlah. Contoh ini boat yang ada satu motor dengan 4. Of course 4 ni yang akan lebih laju, lebih aktif, metabolisme tinggi. Inilah yang budak-budak remaja ni ada ini. Bila kita tua jadi macam ni. Jadi macam mana kita nak tambah dia punya motor boat ni? Jadi cara tambah dia kita guna produk goyang. Dan juga kita amalkan Dynamite White Tomato. Sebab Dynamite White Tomato ni dia ada banyak ingredient yang kaya dengan antioksidan yang boleh memutihkan kulit kita. Contohnya macam di dalam ni ada taurolais. Bila kita ambil, dia akan convert menjadi glutathione. Glutathione ni juga dikenali sebagai the king of antioksidan. Orang yang dia punya bacaan glutathione dalam badan dia tinggi, macam anak muda ni dia tinggi. So kulit dia cantik dan dia kuat untuk melawan radikal bebas, melawan punca-punca penyakit pun tinggi. Jadi ini bagus untuk diamalkan. Dan dia juga dia kaya dengan ada kolagen daripada ikan kod. Kolagen daripada ikan kod ni peptide yang dia mudah diserap dalam tubuh kita. Ni. Dan ikan kod ni daripada Sweden, lautnya bersih, tak ada pollution lagi. That's why kita pilih untuk kita masukkan dalam Dynamite White Tomato dan juga delima collagen tu Okey, baik. Apa bukti yang BioRich ni sebenarnya betul-betul bisnes yang tulen? Bukti dia ialah kita ada kilang sendiri. Sejarah kilang kita panjang, sebenarnya bermula daripada tahun 1997. Kilang elektronik berkembang sampailah sekarang ni ada 29 tahun pengalaman dalam bisnes. So kita ada kilang sendiri. Kilang kita adalah satu-satunya kilang di planet ni iaitu pengeluar gula O, pengganti gula pasir. Sekarang gula pasir tak ada pengganti dia. Dia ada gula O. Dicipta, didesain dekat muka bumi ni di BioRich. Dan ramai pelawak-pelawak yang datang. Ini adalah sijil-sijil yang kita ada yang membuktikan bahawa bisnes kita ini mengikuti segala spek standard, world standard. Kita ada GMP, kita ada MISTI, semua sijil kita ada. So ini kilang kita, walaupun berada di kampung tetapi bisnes kita sehingga ke global. Kita ada office di Indonesia, Pekanbaru, kita ada office di Jakarta, dan kita satu Nusantara ni kita klik saja barang kita hantar. Satu dunia juga boleh, tak ada masalah. Ini bukti ini yang tadi ada GMP untuk food, kita ada GMP untuk kosmetik dan sebagainya. Ini ialah program BioRich Ecotourism. Kita pun ada program pelancongan sebab ramai orang nak tengok kilang ni macam mana betul ke ada. Jadi boleh datang. Sehari biasanya datang 10 hingga 40 bas mengunjungi BioRich. Ini bukti mereka-mereka yang menjadi ejen BioRich. Kalau lihat kat sini saya santai-santai saja. Ini contoh bulan pertama seorang ejen tu dapat 31,000, bulan kedua dia dapat sampai 15,000, bulan ketiga sampai 92,000. Maksudnya apa? Di samping korang ajak kawan-kawan untuk tukar daripada gula pasir kepada gula boleh buat duit lah. Dan ini bukti pula mereka-mereka yang menjadi ejen ni dia bina bisnes mengikut formula Go 148. Itulah formula dia. Diberi hadiah free, gratis kereta. Setakat ni ada 7 kereta yang kita bagilah. Ada yang Mercedes, ada Alphard dan juga ada yang Porsche. So saja-saja je tukar gula, ajak kawan, boleh buat duit, boleh dapat
kereta free ya, atau gratis. Okey, ini program yang kita anjurkan untuk meraihkan ejen-ejen ataupun usahawan-usahawan Bayuri yang kita namakan ABJ, Anugerah Bintang Jutawan Bayuri. Kita ada panggil Ella itu lagi untuk hiburkan kita punya usahawan-usahawan kita. Ada Jamal Abdillah, Ziana Zain, Tomok, lagi siapa? Apa? Khalid Baskes. Ramai lagi lah ya. Raja Azura pun ada tadi. Nora pun ada. Okey, ini bukti program yang kita nak raikan ya, kita punya usahawan-usahawan ejen-ejen gula O ni. Okey, jadi kalau korang berminat nanti boleh rujuk kepada staff ataupun kita punya ejen-ejen macam mana nak jadi ejen Bayuri atau usahawan-usahawan Bayuri untuk berjaya kan. Okey, jadi sebenarnya beginilah, maksudnya Bayuri ni dia ada produk ni, tengok ni. Dia ada produk macam-macam. Jadi produk ni kalau kita jual saja, kita tak boleh jadi usahawan sampai tahap jutawan. So kena ada modul bisnes, ada matematiknya, macam mana nak diformulakan supaya korang hanya tukar gula, promosikan kawan tukar gula, boleh dapat lebih banyak. Okay? Dan disediakan aplikasi dan juga infrastruktur untuk bantu, untuk support tu. Korang hanya guna telefon, ajak kawan tukar, dah okey dah. Barang akan dihantar sehingga ke pintu-pintu rumah. Okay? Jadi di sinilah diwujudkan modul bisnes tu. Ya, modul bisnes tu dibuat plan A, plan B. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia supaya korang dapat jana duit banyak dengan hanya promosikan gula O ni, minta orang ramai bertukar daripada guna gula pasir, racun putih itu kepada gula. Ini tujuan dia. Jadi di sini ada segala macam bentuk bisnes yang digabungkan, yang dinamakan sebagai IM Otai Post, Integrated Marketing Online Training Affiliate Post. Ada konsep MLM, affiliate, FB, TikTok, Shopee, Lazada, segala macam lah disatukan ya, dalam satu modul yang dinamakan IM Otai Post. Itu maksud dia. Okey. Inilah modul dia. Ya, boleh bermula dengan RM10, RM50. Kalau yang modul package 260 ni sehari 500, sebulan 5,000. Kalau modul 520, satu hari 1,000, sebulan 30,000. Nak bagus lagi, modul D 3.5. Ya, harga dia 5,200, so korang boleh beli barang 5,200. Ambil kemudian buat apa? Dipanggil program PNPL. Pay now, product later. Produk simpan dalam sistem. Ambil mana yang perlu saja. Okay, 5,200 ni sehari bonus dekat plan A untuk port pairing 35,000, sebulan 1 juta. Baru boleh jadi jutawan. Nak bagus lagi, ambil package D4 7,800, sehari RM50,000, sebulan 1,5 juta ringgit. Jadi orang-orang yang faham tentang bisnes, ya, dia memang akan terus ambil yang paling besar. Sebab apa? Package besar, income besar dekat plan A dan juga dekat plan B. Okey, contoh macam mana nak dapat barang pada harga yang murah. Nombor 1, korang kena mendaftar menjadi members. Itu gratis, free je daftar. Contoh, asal barang RM70. Bila kau mendaftar, barang itu akan berharga RM50. Tetapi ada kaedah bagaimana barang yang harga RM20 itu korang boleh dapat lebih murah lagi, sehingga RM30 lebih. Ini aku nak tunjukkan. Okey, contoh ya, kalau kau nak dapat harga barang lebih murah, kau ambil satu package 260 kata lalu. Okey, yang kedua ni letak isteri atau anak atau diri sendiri pun boleh, ya. ID yang kedua. Jadi kalau kita ada dua ID yang kedua ni bila kita membeli, okey, kita dapat harga barang jadi murah. Sebab apa? Sebab bila kita taja keluarga kita dapat bonus RM70 bila dia beli package 260. Jadi 260 tolak dengan 70, 190. Jadi 190 bahagi dengan 5 produk,
satu produk jatuh RM38. Okey, ini termasuk produk SGS, set guna sendiri. Tapi kalau kita tolak yang set guna sendiri, kita bagi 4, satu barang jatuh RM47. Nampak dia dah lebih murah daripada RM50. Nak murah lagi, kita pasang lagi sebelah sini. Yang di sini bonus sponsor RM70. Kita dapat satu port pairing. Yang tadi tak dapat, pasal sebelah ni dah dapat lah. Dah ada pasangan kan. RM30. Unilevel kita tak layak lah sebab package ni tak layak Unilevel. Jualan pin pun tak layak sebab package di kosong ni tak layak ada pin. Jadi bonus jumlah kita dapat untuk beli yang kedua ni RM70 campur RM30, RM100. So dekat sini kita akan dapat murah lah. Sebab bonus kita 100 tolak 260. Kalau dibahagi dengan 5 produk, satu produk ni dapat RM32 saja. Kalau kita bahagi dengan 160 bagi 4 produk, 40 lah. Okey. So, kesimpulannya begini. Kita akan dapat bonus sebanyak RM170 apabila ada 2 orang rakan bergabung di sebelah kiri, sebelah kanan. Dia beli barang harga RM260. Korang dapat bonus RM170. Ya. Ini di plan A. Okey, kalau di plan B pula, ketika dia maintain nanti, maintain 200, maintain penuh, kita akan dapat apa? RM20, Unilevel RM20, Bionic Coin RM400. Jadi jumlah yang kita akan dapat RM22 dekat sini. Okey. So, untuk yang jenis macam ni, kita akan dapat 4 produk. Okey. 178 bagi 4, satu produk itu jatuh RM44.50. Lebih murah daripada RM50, kan? Kalau ID yang kedua, kita buat perkara yang sama. Di sini kita akan dapat jumlah bonusnya. Yang ke-6 ni kita dapat 4 reward starter pasangan. RM1.50 kalau package RM260 dapat RM6. Jadi total kat sini bonus kita dapat RM28 untuk ini. Okey. So 28 tolak 200 dapat 172 modal kita. Bagi 4, satu barang jatuh RM43. Nampak? Kan lebih murah. Okey. Andai kata yang 2 orang ni sebenarnya orang lain lah. Dia beli barang 200, dia beli 200. Jadi korang yang sebagai penaja tadi akan dapat bonus sebanyak RM50. Dia beli barang, kau dapat bonus. Okey. Ini kalau package korang adalah package D0. Okey. Kita tengok pula kat sini. Kalau kita bergabung atau menyertai Bionic dengan package D4, package usahawan yang paling besar sekali lah, Master Outlet, modalnya RM7,800. Apabila satu orang dia bergabung beli 260, korang dapat RM70. Di sini kau dapat layak Unilevel RM1 dan dapat jualan pin RM4. Maksudnya satu orang beli satu set package 260, dia beli barang, kau dapat RM75. Kalau diri sendiri yang beli pula, okey, maksudnya 185 sebab 75 tolak dengan 260 kan, modalnya 185 bagi 5 produk, satu barang jatuh RM37. Kalau kita tidak masukkan dengan sampel ni, bagi 4 dapat RM46.20. Yang penting kau dapat barang lebih murah daripada RM50. Okey, kalau sebelah lagi pula, sama ada diri kau atau orang lain yang kau tanya, okey, korang akan dapat RM105 apabila satu orang masuk 260. Daripada mana? Sponsor 70, satu port pairing 30, dah sepasang gini kan, port pairing. Unilevel RM1, jualan pin RM4. Dia jadi jumlahnya RM105. Okey, ketika ini barang akan lagi jadi lebih murah ya. Harga barang RM155 bahagi 5 produk RM31. Kalau kita tolak sampel SGS ni, set guna sendiri RM155 bahagi 4, satu barang jatuh RM38.70. Tak payah bayar RM50. Kalau 2 orang ni orang lain lah. Jadi jumlah komisi yang kau dapat ialah apabila dia membeli 260 sebanyak RM180. Nampak? Okey. Dan apa yang berlaku pula di plan B? Plan B di plan maintain. Kalau kita default maintain 200, apa yang kita dapat? Nombor 1, transfer stok 4% RM8.
Royalty referral, penajaan 10% RM20. KE stock RM20. Unilever 10 level RM2. Lepas tu Biorich Coin ni, siapa yang beli dia akan dapat double lah. Kalau 200 jadi 400 lah Jadi jumlah satu orang maintain 200 berdapat RM50. Jadi untuk satu produk dapat berapa? RM150 50 tolak 200 150. Modal kita bagi 4 RM37.70. Lebih murah daripada RM50. Bila ID yang kedua pula maintain 200, apa yang kau dapat? Dapat 6 perkara. Sini tadi 5 tambah 1 iaitu 4 reward setara pasangan. Okey, darab dengan RM4 sebab kalau D4 dia besar. Kalau D1 peratus RM1.20 kat sini RM4, RM16. Jadi kita campurkan semua. Jumlah bonus untuk U3 ni bila dia bergabung kau dapat RM66. So satu barang jatuh berapa? 200 tolak 66 134 bahagi 4 produk RM33.50 je satu produk. Murah kan? Okey. Jadi kalau dua ni kau dapat RM116 bonus lah kanan kiri ni. Cuma di sini kalau tengok analisa kita. Kalau korang nak dapat produk yang paling murah untuk dijual semula, ini adalah yang paling tepat. Sebab kalau kita lihat kat sini, dia sebenarnya dapat 4 produk yang boleh dijual sama ada secara online ataupun offline. Satu produk jatuh RM38.75. Di sini pula satu produk jatuh RM33.50. So siapa-siapa yang rajin menjual, nak untung besar, korang kena ambil D4, kena gunakan plan B maintain kan. Bayangkan jual RM70, modal RM33.50, lebih separuh untungnya. 50% lebih. Mana kau nak cari bisnes macam ni? Okey, kawan-kawan lain beli pun kau dapat, jual pun dapat. So ini adalah satu modul bisnes yang terbaik untuk kita memerangi kemiskinan dan juga untuk memerangi penyakit. Okey, ini ialah Biorich Coin. Biorich Coin ini ialah apabila korang membeli, Biorich akan bagi coin 2 kali ganda pilihan. Kalau RM20, 40 Biorich Coin. Okey, kalau kita beli 100 dapat 200 Biorich Coin. So coin-coin ni korang boleh kumpulkan dan boleh tebuslah sama ada basikal, pinggan, mangkuk, tempat masak periuk belanga ni, ada power bank, ada bedak, ada jam, daripada benda kecil sampai lah benda yang sederhana. Okey, ini daripada mana? Daripada Biorich Coin. Ingat Biorich Coin ni wajib korang maintain setiap bulan paling kurang untuk ID berkenaan RM20. Kalau dah terkumpul banyak ni 1000 biji, tiba-tiba pada bulan yang berkenaan kau tak maintain, paling minimum pun RM20, burn semua akan hapus. Okey, so jaga-jaga yang itu. Dan seterusnya, kalau nak hadiah yang besar-besar, dipanggil GAD, Golden Achievement Reward, ataupun GAD. G1 jam tangan, G2 laptop, iPad, G3 ni ada beg tangan ataupun percutian di Malaysia. G4 ni iPhone ataupun iPad ni iPhone Pro 14 yang mahal tu. Kalau sekarang ni tak tahu lah berapa selepas Trump letak tarif yang gila tu. Mungkin jadi RM10,000 pun. Okey, lepas tu G5 iaitu percutian ke luar negara Ramai yang ini yang Muslim ditukar kepada umrah. Sekarang ni dah ramai dia orang pergi umrah gunakan G5 ni. Okey, G6 ialah hadiah emas nak berharga RM15,000 Itu satu ID. Kalau 7 ID 15 kali 7 RM105,000 emas. Kau penuh satu badan. Okey, G7 ialah kereta sedan. Tapi sekarang kita dah tukar ini boleh ambil duit cash sebanyak RM40,000. Okey, itu satu ID. Kalau ada 7, 4 kali 7 RM280,000 tahu. Dah lah bonus dapat banyak, dapat lagi duit kat sini. Wah, ya memang untung lah. Kisah dia apa? Ajak kawan-kawan tukar guna. Itu je. Dan juga kereta mewah supercar ni Mercedes, BMW ke, Alphard ke, ada yang ambil Porsche ke, ambil cash, jangan hutang, nanti kau masalah. So kat sini kita bagi duit, kau orang beli cash. Okey.
Jadi ini tawaran-tawaran yang kita beri di samping korang dapat kesihatan dan juga sebenarnya dapat menjana pendapatan dengan cara macam mana? Kita kempen orang ramai untuk gaya hidup sihat dengan tukar gula pasir 100% kepada gula hitam. Okey. Macam mana nak sertai bisnes? Senang je. Langkah pertama, gunakan handphone yang kau ada tu, download aplikasi Biorisk Global, Biorisk Shop, Biorisk Shop Indonesia. Download itu. Lepas tu klik je, daftar terus kat sini. Kat sini ada raman ahli, sampai dah jadi ahli. Then boleh terus masukkan ID pengguna, contoh apa benda. Simple aja. Nanti boleh update di sini. Buka dekat Biorisk Global tu, klik di sini, di point tepi ni, nanti boleh update lah data-data yang ada semua. Okey, ingat ya, ini ialah cara daftar menggunakan F4F, maksudnya free for freedom. Daftar free je, gratis. Hanya masukkan ID baru dan penaja. Anda wajib lengkapkan profil dalam masa 7 hari. Kalau tak lengkap dalam masa 7 hari, tak masukkan nombor akaun bank, ID, nombor handphone dan juga nombor password, dan termasuk akaun bank, IC number atau passport number ataupun KTP kalau di Indonesia, dan juga nombor telefon ya. Kalau tak ada benda ni dalam masa 7 hari, sistem akan block, akan tutup lagi itu. So pastikan ya, korang semua update profil itu. Senang je, dekat sini je, buka je. Boleh update terus. Kalau tak update, kosong, kita anggap itu sebagai fake account, sistem automatik akan tutup. So inilah ya antara peluang-peluang yang ditawarkan di Biorisk ya. Kalau nak dapat harga produk lebih murah di bawah RM50, tadi aku dah tunjukkan. Caranya bagaimana? Korang daftar percuma dan ikut ya SOP yang kita terangkan. So itu saja perkongsian aku pada kali ini. Dan aku harap ya korang semua bersama-sama Biorisk untuk kita sama-sama apa? Sama-sama untuk memerangi penyakit dan juga kemiskinan. Dengan cara kita kempen orang ramai supaya bertukar daripada gula pasir racun putih kepada gula yang lebih sihat, rendah kalori ataupun zero kalori, iaitu gula. So kalau korang berminat, insyaAllah nanti aku akan terangkan bagaimana untuk jana pendapatan sehingga sebulan secara teorinya sehingga 400 juta dan boleh dapat 7 biji kereta ataupun 1 biji rumah banglo bersama 2 kereta. Okey? So ikuti penerangan aku seterusnya di video yang lain. Bye.